Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Wahidah. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. Selain itu, kita juga akan mengetahui kepentingan penjagaan semua sistem dalam tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri daripada beberapa sistem yang menjalankan fungsi yang berbeza. Sistem ini saling berkait untuk memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik. Sistem tersebut ialah sistem rangka, sistem pernafasan, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Sekiranya satu daripada sistem ini gagal berfungsi, sistem yang lain turut terganggu. Adakah sistem peredaran darah dapat berfungsi dengan sendiri? Jawapannya tidak. Sistem pernafasan mengangkut oksigen dan bergantung pada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Sistem pernafasan juga bergantung pada sistem peredaran darah untuk membantu menyingkirkan karbon dioksida dari tubuh. Bagi sistem rangka pula, sistem peredaran darah akan mengangkut oksigen dan nutrien kepada sistem rangka untuk membantu pembesaran tulang. Sistem rangka pula melindungi tubuh dan organ-organ pernafasan dan peredaran darah seperti peparu dan jantung. Di sistem pencernaan pula, sistem peredaran darah mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan. Sistem pencernaan membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung supaya dapat terus berfungsi dengan baik. Sistem dalam tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara sendiri sekiranya satu daripada sistem ini gagal berfungsi. Sistem yang lain akan turut terganggu. Lihat situasi ini. Situasi tercekik makanan mengganggu beberapa sistem di dalam tubuh manusia. Seorang yang tercekik makanan akan menyebabkan sistem pencernaannya terganggu di bahagian esofagus. Makanan yang terperangkap di esofagus akan menghalang udara memasuki trakea dan akan menyebabkan sistem pernafasan terganggu kerana mengalami kesukaran untuk bernafas. Tulang yang patah juga menjejaskan beberapa sistem di dalam tubuh manusia. Sistem rangka akan terjejas. Pada masa yang sama, tangan akan membengkak kerana pengaliran darah dalam sistem peredaran darah turut terganggu. Kepentingan penjagaan semua sistem dalam tubuh. Pertama, kita perlu makan makanan seimbang untuk mencegah penyakit jantung dan obesiti. Kedua, minum air secukupnya untuk mencegah sembelit dan kanser usus. Ketiga, memakai alat pelindung seperti topi keledar. Ini penting untuk menjaga tulang daripada kecederaan. Keempat, menjauhi rokok untuk mencegah kanser peparu atau radang peparu. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu untuk tajuk kita pada hari ini. Jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum.